Okay guys, kita sekarang ada dekat Sepang Bay 13. Tempat ni memang popular lah untuk manufacturers buat dia punya test off-road. Dan saya memandu model Tank 300 dan nak tengok dia punya keupayaan. Lalu dekat Rally Trail. Ini adalah kita punya first course lah. Nanti akan ada lagi 3. Jom kita tengok best ke tak kereta ni. Untuk Rally Trail ni, kita tak boleh lebih daripada 25 km sejam. Sebab kebetulan pagi tadi hujan lebat. So jalan ni memang sangat-sangat slippery lah. Tapi apa yang menariknya, walaupun slippery, walaupun kita pakai yang tayar biasa je, Tank 300 ni masih boleh masuk jalan off-road dengan steady lah. Dan sangat meyakinkan. Macam tu. Thank you. This part kita slow down. Okay. Bring down to like 10 km/h. Okay. Okay. Steady. Okay, gentle throttle. Oh, this one memang licin habis. Kita akan mode apa ni? Normal mode. Oh, normal mode je? Only the traction, the throttle is on snow mode. Oh, slow mode. Snow basically is your loose surface. Okay, sekarang kita naik kawasan yang berbukit ni. Tengok dia boleh naik ke tak. Memang senang je dah kacang ni.